لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ke surat berapa? Kita sambung perbahasan kita kitab Qawaid Aqaid yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada muka surat 84. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa'alun lima yurid wa la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya bermula Allah Ta'ala itu memperbuat bagi barang yang dikhendakinya dan tiada ditanya dia daripada barang yang diperbuatnya, dan adalah hamba-nya itu ditanya akan dia barang yang diperbuatnya. Allah Ta'ala buat fa'alu lima yuri, apa sahaja yang dia nak dia buat, dan tidak ada yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu kalau orang tengok di highway contohnya, ataupun kalau orang yang pergi ke tengah-tengah laut, ataupun duduk di tempat yang tinggi, kita tengok ada hujan yang turun, nampak hujan turun, tapi kawasan tu sahaja, sebelah dia tu cerah, tak ada hujan. Jadi Allah Ta'ala kuasa nak menurunkan hujan tu, tu kudrah namanya. Tapi Allah Ta'ala menentukan di manakah tempat turunnya hujan. Itulah yang disebut sebagai yurid. Allah Ta'ala tentukan mana tempat yang perlu ataupun yang akan diturunkan hujan. Maka sebab itu yurid dikehendaki itu dengan makna iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mana dipelajari dan diajarkan oleh para ulama kita, yang mana kita tengok para ulama kita menekankan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membiarkan, tak ada satu pun yang jadi melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yurid, iaitu kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya berlakunya kekufuran, Allah Ta'ala kehendak ke tidak? Jawabnya Allah Ta'ala kehendak. Berlakunya maksiat, Allah Ta'ala kehendak ke tidak? Jawabnya Allah Ta'ala kehendak. Berlaku perkara baik ataupun buruk, semua daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beza hanyalah pada yang disebut sebagai redha ataupun murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak kiralah Allah Ta'ala ni buat baik ke buat buruk ke, yang penting kita bukan pada tempat untuk mempersoal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan pada tempat untuk kita soal, kenapa Allah buat begini, kenapa begitu, kenapa begini. Bukan tempat kita. Tempat kita adalah redha di atas semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada diri kita. Sebab itu dia datangkan firman Allah Ta'ala di sini. Imam Al-Ghazali bawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan
ditanya, jangan bertanya apa yang Allah Ta'ala perbuat. Wahum tu kita, dan mereka lah yang akan ditanya. Iaitu akidah kita ni, makna kata kita letak semuanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita soal, ya Allah kenapa perkara ni buruk, ya Allah kenapa jadi macam ni. Jangan. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kiralah musibah ke, bala ke, apa ke, jangan soal. Ada orang dia melakukan maksiat pada masa mudanya. Kalau fikir kata bodoh tu aku buat maksiat masa tu, itu masa muda, zaman remaja. Tapi kita kata kita bodoh tak apa, tapi jangan kita kata pasal apa Allah Ta'ala biarkan aku buat. Kita tak boleh. Itu makna tak redha pada apa yang telah ditakdir. Dia katakan tu kan maksiat, tak apalah kita kata. Tak, maksiat tu yang kita buat, jadi tu, terjadi, terhasil, itu namanya takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So takdir Allah Ta'ala ni tak boleh kita pertikai. Sebab itu di dalam surah Al-Furqan ayat 2, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alladhi lahul mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarika lah wa lam yakul lahu syarik fi mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki langit dan bumi. Kudrah Allah menguasai, memiliki langit dan bumi, yang tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in, dia cipta segala sesuatu. Namanya apa dia? Kudrah. Cipta dengan kudrah. Kemudian faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala jugalah yang menetapkan. Menetap ni iradah. Ini khilaf lah dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Asy'ari dengan Maturidi, khilaf. Faqaddara ni, qaddara tu makna apa? Sebagai ulama Maturidi kata faqaddara makna meletakkan ataupun menetapkan, iaitu iradah Allah Ta'ala menetapkan. Lahir itu bila, di mana, bagaimana, semua tu perinciannya Allah Ta'ala dah tetapkan. Macam kita lah, kalau lahir nak anak tak mungkin kot sekarang cucu lah, cucu. Lahir cucu tu tengok, ni muka mak, ni muka ayah, ni muka tok pun ada situ. Jadi bila kata begitu tu pasal apa? Allah Ta'ala qaddara, dia telah menetapkan. Kalau lahirnya rambut warna apa, perang, hitam, apa semua dah tetap. Mukanya macam mana, hidungnya macam mana, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menariknya, ada benda yang Allah Ta'ala tetapkan ni tak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan contohnya macam awan. Awan ni kalau kita katakan awan ni berat ke ringan, kita rasa macam ringan lah. Nampak bergerak kan, angin tiup. Dalam Al-Quran kata Allah Ta'ala menghantarkan angin meniup awan. Awan bergerak tu sebab angin yang tiup, pergi ke bumi-bumi yang mati, turun hujan di sana dan menghidupkan tanah itu kembali. Allah Ta'ala memperumpamakan kehidupan di kebangkitan di akhirat adalah seumpama mudah untuk Allah Ta'ala di dunia ini untuk menjadikan tanah yang mati subur kembali. Sebab itu kalau orang pergi umrah kan, dia pergi bulan 11, bulan 12. Bila dia pergi umrah, dia naik bas. Naik bas tu, dalam perjalanan tu tengok bukit-bukit hijau, tumbuhan banyak. Dia kata nak kiamat dah kita ni. Padahal benda tu benda biasa berlaku di tanah Arab, terutama Mekah, Madinah lah terutamanya. Dia masuk musim panas, dia kering, habis, mati semua.
Kalau bukit-bukit tinggal batu-batu je. Mari musim hujan, bulan 11, 12 kalau nak rasa hujan boleh lah. Bulan 1 kan, hujan lebat lah. Kalau Madinah masa tu orang meluncur dekat Madinah. Hujan kan, air mengalir tu, dia lari macam penguin. Kata main-main. Orang tua pun main-main. Tapi berkat lah tanah Madinah, air hujan kat Madinah kan. Kena pula Masjid Nabawi. Jadi bila kata pergi Madinah tu, tengok musim panas macam ni, musim panas start Ramadan, bulan Zulkaidah, Zulhijjah ni musim panas ni. Masa ni kalau orang kaya-kaya dia tak pergi masa ni. Sebab tu orang pergi haji, kalau orang biasa macam kita, macam saya ni, kita pergi package tabung haji B40 lah kot. 10,000. Kalau kerajaan kata awak bukan B40, tak apalah 15,000 kan. Pergi bila? Pergi, ada yang pergi minggu lepas, ada yang minggu ni. Duduk berapa lama? 40 hari. Bayar 10,000, duduk 40 hari. Okey lah. Orang kaya bayar 100,000, duduk berapa hari? Berapa? Seminggu je. 100,000 bayar, duduk berapa hari? Seminggu, 7 hari. Orang kata pergi haji balik hari. Tu orang kaya. Jadi beza. Sebab apa? Sebabnya orang tak nak duduk lama. Panas. Panas. Musim Ramadan tu yang panas. Zulkaidah, Zulhijjah panas. Jadi musim masa-masa ni dia tanah ni mati. Tak ada pokok. Kalau kita kata mustahil nak tumbuh pokok, tapi datang musim hujan, turun hujan sekejap, duduk 2-3 hari hijau. Itu Allah Ta'ala perumpamakan dalam Al-Quran cara dia membangkitkan manusia di akhirat nanti. Bi'sah, bangkit kembali setelah kematian. Sebab itu awan ni ditiup disebut dalam Al-Quran, awan ni bergerak kerana ditiup oleh angin. Macam mana bila kita dengar awan kita rasa ringan awan. Kalau tanya orang zaman dulu semua kata ringan. Tapi pada kurun yang ke 18 ke 19 ada seorang pakar yang bernama Luke Howard. Dia mengkaji tentang awan, dan dia daripada zaman batu dulu sampai ke sekarang, dia dikatakan orang yang pertama yang telah menyimpulkan secara saintifik bahawa awan ni bukan ringan tapi berat. Bila tu? Kurun yang ke 19. Kita kurun yang ke 21. Dia 19. Tak jauh beza dengan kita. Tak jauh lah, tak lama. Itu baru disimpulkan pada era yang agak moden. Dan sekarang kalau kita tengok dia punya kajian moden zaman sekarang, dia kata, para saintis kata, awan kalau kita ambil dia punya average, awan yang 1 kilo darab 1 kilo, dia punya keluasan tu, kita rumah kita 20 kali 60 kan? Ni awan sekilo kali sekilo. Awan yang sekilo kali sekilo ni, dia punya purata berat adalah seberat 1.1 juta pound. Berapa tak tahu. Tapi awan sekilo kali sekilo ni sebenarnya sama dengan berat 92 ekor gajah Afrika. Duk terbang tu, yang ditiup oleh angin bergerak ke bumi yang mati, yang mana turun hujan. Di situ Allah Ta'ala hidupkan tanah yang gersang. Kajian moden hebat kita kata. Rupa-rupanya Allah Ta'ala dah sebut di dalam Al-Quran 1400 tahun dulu. Yang baru dijumpai lebih kurang 200 tahun bahawa awan ni rupanya berat. Orang pertama yang kata awan ni berat baru 200 tahun lepas. Tapi penciptanya iaitu Allah menyebutkan bahawa awan ni berat 1400 tahun dulu.
Dalam surah Ar-Ra'd ayat 12 Allah Ta'ala sebut wa yunshi'us sahabat thiqal, dan dialah yang membentuk awan as-thiqal, yakni berat. Logik akal kata awan ni ringan, penciptanya kata awan itu berat. Setelah ratusan ataupun ribuan tahun manusia berada di atas muka bumi, baru 200 tahun orang tahu rupanya awan itu berat. Tapi penciptanya klaim awal-awal lagi, yang Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala tahu bahawa awan itu berat, maka dia yang kata awan ni berat. Orang Arab, kalau kita kata orang Arab dengan saintis moden ni, Luke Howard ni, orang Arab lagi pandai. Sebab apa? Sebab baca Al-Quran. Sebab itu Allah, dia cipta awan, dia tahu awan itu berat. Sama juga dalam urusan takdir kita. Sama dengan urusan takdir kita. Dia yang cipta kita, dia yang jadikan takdir kita, dia yang tetapkan apa yang berlaku pada kita, baik ataupun buruk. Maka Allah Ta'ala tahu apa hikmah daripada yang dia letak. Kita je lah tak tahu. Allah Ta'ala tahu hikmah daripada apa yang dia letak, jadikan atas diri kita. Seperti mana awan orang ingat, oh ringan, tapi dia yang cipta, dia tahu awan tu berat. Jadi musibah pada kita, kita kata tak baik, tapi Allah Ta'ala tahu itu baik untuk kita. Sebab itu la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kamu soal. Kalau nak soal Allah Ta'ala, tak sudah. Dan Allah Ta'ala kata jangan soal Allah. Yaf'alu tu apa yang dia Allah Ta'ala buat. Wahum, kamulah yus'alun, yang akan ditanya. Kamu diberi nikmat, syukur ke tidak? Kamu diberikan, orang kata apa, musibah, bala, sabar ke tidak? Itu semua akan disoal ke atas diri kita. Maka sebab itulah apabila kita menerima apa sahaja takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima dengan hati yang redha. Itu letak pertama. Ni Allah yang jadikan, Allah tahu yang terbaik, kita redha dulu. Nak dapat apa selepas tu di dunia atau akhirat, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu azza wa jalla yuthbitu ibadahu al-mu'minina 'ala ta'at bi hukmi al-karami wal wa'di la bi hukmi al-istihqaqi wal luzumi lahu idh la yajibu alayhi li ahadin fi'lun wa la yatasawwaru minhu zulma wa la yajibu li ahadin alayhi haqqun. Haqqun tu ada sabdu atas tu. Artinya, dan wajib kita iktikadkan. Ni letak iktikad ni akidah. Sebab tu orang yang diuji dengan ujian yang besar. Nabi ada sebut orang yang fakir ni hampir kepada kufur. Fakir hampir pada kufur. Oh betul sungguh. Beberapa bulan yang lepas, ada seorang lelaki viral. Dia buat video. Dia kata, aku ni dah habis dah sabar. Daripada kecil sampai ke tua, susah hidup. Aku doa macam-macam, aku buat macam-macam, Allah tak ubah hidup aku. Sekarang aku nak cakap, aku dah tak percaya pada Islam, tak percaya pada Allah, keluar Islam, murtad ijtihad online. Betul? Fakir ni hampir kepada kekufuran. Sebab apa? Sebab yang ditimbang di dunia. Yang dia timbang di dunia. Sebab tu mentaliti orang tua-tua dulu bagus. Dia miskin ke, dia tak erti membaca ke, tapi dia suruh anak dia belajar. Dia kata, aku miskin tak apa, sampai mati aku mati miskin tak apa, tapi kamu belajar biar pandai, biar boleh, orang kata apa, boleh ubah hidup,
Tak ubah hidup aku tak apa, ubah hidup kamu. Jangan hidup macam aku. Tu orang tua-tua tu bercakap. Mana dia miskin, dia tak ada masalah. Tapi sabar dia, redha dia, keazaman dia tu Allah Ta'ala tak balas di dunia. Ghalib kita kata orang berusaha doa dapat tapi Allah tak balas dia di dunia jadi kaya. Senang tak? Memang hidup sampai mati susah. Sampai tinggal satu je harta dia, iaitu rumah yang dia duduk. Tu pun rumah tu dia jual sebelum dia meninggal. Orang dulu-dulu dia jual sebelum dia meninggal. Duit yang dia dapat, dia infak, wakaf apa semua, duit tak lama dia baru meninggal. Tu orang dulu-dulu. Jadi dia ni tak fikir dunia dia susah pun tak apa. Ni orang beriman walaupun susah, tapi Allah Ta'ala balas anak dia semua kaya, semua berjaya. Itu pembalasan kepada anak. Ada pembalasan di akhirat. Allah tak balas di dunia, tapi Allah Ta'ala balas dekat akhirat. Sebab itu wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahalakan akan hambanya. Harus Allah Ta'ala nak bagi pahala atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahan. Sebab Allah Ta'ala ni Al-Karam. Karam ni murah. Allah Ta'ala ni murah, pemurah, mudah untuk bagi. Dan janji jadinya bukan dengan hukum mustahik. Tu Allah Ta'ala janji apa? Doa boleh ubah takdir. Ada orang doa takdir dia tak berubah. Ad-du'a la yaruddul qada illa ad-du'a. Qada tak boleh diubah melainkan doa. Dia kata aku doa macam-macam dah, tak berubah. Jadi kita kena faham bahawa Allah Ta'ala janji, memang janji, tapi la bihukmi istihqaq, iaitu bukan dengan hukum mustahil. Walluzum lahu, dan bukan hukum lazim. Apa dia tu? Mustahil ini berhak untuk dapat dengan makna wajib ke atas Allah Ta'ala. Kata aku doa dah, Allah Ta'ala tak bagi, tak apa, sebab Allah tak wajib pun bagi. Itu orang yang buat taat. Wajib masuk syurga? Tak wajib. Wajib dapat pahala? Tak wajib. Allah nak bagi sebab Allah pemurah. Sebab Allah pemurah. Kita kena faham konsep penghambaan kepada Allah Ta'ala sebenarnya lebih besar daripada penghambaan sesama manusia. Tapi orang faham penghambaan sesama manusia, dia tak faham penghambaan kepada Allah Ta'ala. Penghambaan sesama manusia dalam kitab-kitab fiqh dia sebut, orang hamba ni dia tak boleh ada harta. Semua harta hamba dapat pada tuan dia. Boleh dia bantah? Tak boleh. Dia buat kerja pagi sampai petang, kalau tuan dia tak bagi tidur, suruh buat kerja 24 jam, dia kena buat. Ada tuan dia kena balas apa-apa? Tak perlu. Tak perlu balas. Sebab dia hamba, dia bukan pekerja. Kita ambil pekerja lain lah. Dia hamba ni, dia disuruh untuk jaga kebun. Jaga je kebun. Lepas tu dapat gaji? Tak dapat. Salah? Tak salah. Sebab dia hamba. Kalau tuan dia nak bagi, sebab dia tuan dia pemurah. Tuan dia bagi gaji, bagi makan. Makan sama macam tuan dia, ataupun tuan dia bagi bilik cantik, selesa. Perlu tak bagi? Tak perlu bagi. Tapi dia bagi sebab tuan yang bagi tu seorang yang pemurah. Tu hamba sesama manusia tu. Hamba tu sesama manusia. Manusia hamba, majikan pun hamba, ataupun tuan dia tu hamba. Ni dengan Allah Ta'ala pun sama. Kita disuruh taat, kita taat. Allah nak bagi, terpulang pada Allah. Allah tak nak bagi pun tak apa. Sebab tu dia kata sini harus memberikan pahala. Harus saja memberikan pahala akan hambanya atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahannya. Dengan makna hukum mana? Dengan atas dasar apa? Atas dasar Allah ni pemurah. Tu saja. Dan boleh jadi Allah Ta'ala bagi sebab dia janji. Sebab dia janji.
Ada kata orang yang taat boleh tak masuk neraka? Ginilah senang cerita. Nabi boleh tak masuk neraka? Ni kalau cakap media sosial tak sesuai lah. Tapi cakap atas dasar ilmu, nak belajar boleh. Nabi boleh tak masuk neraka? Jawabnya boleh. Nabi Muhammad boleh tak masuk neraka? Jawabnya boleh. Allah Ta'ala nak masukkan Nabi Muhammad dalam neraka. Atas dasar belajar nak cerita, boleh. Namanya harus. Dan Allah Ta'ala akan masukkan tak? Itu tidak. Kerana apa? La yukhliful mi'ad. Allah dah buat janji. Allah takkan mungkin janji. Kalau Allah Ta'ala dah janji, ni hamba aku, ni paling mulia, ni begini. Allah dah janji dah. Allah tak mungkin janji. Arti dia kata al-wa'di, iaitu apa dia kata? Iaitu janjinya bukan, tapi bukan dengan mustahik. Bukan kata oh aku dah Allah janji dah kan, kat akhirat nanti nak minta, ya Allah kamu janji dah begini aku nak ni tak boleh minta. Tempat minta tu di syurga. Di pada mahsyar tak boleh minta lagi. Tak boleh minta lagi. Di syurga pun minta apa yang nikmat yang memang banyak, semua yang ada, semua yang terfikir dan tak terfikir, semua Allah Ta'ala bagi di syurga. Di syurga ni apa sahaja yang kita terfikir setakat ni, apa dia? Lelaki bidadari lah, perempuan emas, belian, macam-macam harta. Tu yang terfikir semua Allah Ta'ala bagi. Yang tak terfikir pun Allah Ta'ala bagi. Cuma yang pening kalau kita nak jawab soalan yang ustaz tak terfikir nak jawab soalan. Ada makcik tanya, ustaz, di syurga boleh tak saya nak doa macam-macam? Boleh doa. Boleh tak saya nak doa suami saya tak dapat bidadari? Sudah. Oh, kata berat kan doa semua boleh makbul. Dia macam dia perangkat ustaz tu. Dia tanya dah soalan pertama, boleh tak kita nak doa dekat syurga? Boleh. Makbul tak ustaz? Semua doa di syurga makbul. Boleh tak saya nak doa suami saya tak dapat bidadari? Jahanam. Perangai cemburu dia bawa sampai syurga. Berat tu. Jadi tak dengan jalan mustahik dan tidak dengan atas jalan luzum, iaitu wajib lah. Dia ni mesti luzum apa makna? Lazim apa makna? 134 tu. Yang ni mesti dapat selepas mematuhi segala perintah Allah, dengan makna wajib ke atas Allah memberinya. Kedua-dua hukum ni ataupun atas dasar istihqaqi wal luzum, itu semua adalah tidak berlaku atas Allah Ta'ala. Tak berlaku. Sebab tu la yas'alu amma yaf'alu. Tak berlaku. Allah Ta'ala nak buat apa, dia buat. Dia tak wajib. Tak ada orang, tak ada makhluk yang berhak atas Allah. Tak ada. Semua makhluk adalah berkewajipan untuk taat pada Allah Ta'ala. Allah tak wajib, tak mesti untuk bagi apa kepada makhluk. Tak mesti. Dan kalau dia bagi atas jalan al-karam, iaitu kemuliaan. Kemurahan. Kemurahan ni mana kata dia rasa nak bagi, dia bagi. Macam kita lah majikan ya. Majikan. Oh, saya tak bayar lagi gaji staf 5 Mei dah. Majikan. Kita punya awak kata apa, gaji tetap, contohnya kita dah dalam orang kata apa nama, surat tawang kerja yang disign apa semua tu, kontrak kerja ke apa, dah ada dah tulis gaji tetapnya berapa kan. So tetap lah. Tapi bonus tu terpulang pada majikan. Kalau kata misal katalah tahun ini ataupun bulan ini dia punya komitmen berbeza, ataupun dia punya kesungguhan, kerajinan dalam kerja tu berbeza, nak bagi bonus, nak tambah allowance, itu dia panggil dengan kemurahan. Dah kalau tak bagi, tak salah sebab tak salah sebab tak ada masalah pun. Bab bonus ni atas kemurahan seorang majikan. Itu kata hukum pada makhluk. Tapi kalau kata Allah dengan makhluk,
Allah dengan makhluk, gaji tak wajib bayar. Tapi sebenarnya yang Allah Ta'ala dah bagi lebih banyak daripada apa yang kita buat. Ada hamba Allah ibadah 500 tahun tak buat apa. 500 tahun ibadah, tak ada kerja, tak ada apa. Sepanjang masa dia ibadah. Kalau tertidur, bangun tidur pun ibadah. Tertidur pun kerana mengantuk tidur. Jadi kata semua ibadah semata-mata. Lepas pada mati, Allah Ta'ala kata masuklah syurga dengan kemurahan aku. Dia kata, wahai Allah, aku ibadah 500 tahun takkan masuk syurga sebab kemurahan sahaja. Kira lah pahala aku banyak mana. Dia nak buat kira dengan Allah Ta'ala. Dia kalau nak buat kira dengan Allah, Allah boleh buat kira dengan dia. Allah pun berkira. Allah kata, kamu duduk di dunia, makan apa? Makan buah dekat pokok ni. Pokok tu sepatutnya berbuah ikut musim dia. Tapi kamu boleh makan tanpa kira musim. Siapa yang bagi? Aku yang bagi, Allah yang bagi. Kamu boleh minum air, minum kat mana? Dekat sungai kan? Air yang teduh apa semua. Air tu kamu minum, siapa yang bagi? Aku yang bagi. Kamu boleh hidup pun aku bagi. Kamu boleh makan pun aku bagi. Kamu boleh minum pun aku bagi. Kalau nak kira dengan apa yang aku dah bagi, dengan 500 tahun yang kamu ibadah, nak balas satu nikmat mata yang, satu nikmat penglihatan yang Allah dah bagi. Bukan belum bagi ni, penglihatan ni, kita boleh melihat ni. Satu nikmat mata yang Allah dah bagi, nak balas, tak boleh balas dengan 500 tahun ibadah. Dengan 500 tahun ibadah. Kita kalau nak mimpi 500 tahun tu tak mimpi lah. Nak mimpi 100 tahun tu seorang kot dalam Malaysia yang kita kenal. Nak mimpi 100 tahun pun kita kata, kalau 100 tahun tak boleh buat apa, nyanyuk, busuk, berak, berkata baik tak payah. Kita lah kan. Mana kata tak mimpi lah 500 tahun tu. Tapi kalau umat zaman dulu umur ratusan tahun, boleh ibadah ratusan tahun. Oh, lama. Dah kita nak banding macam mana dengan umat zaman dulu, dia orang boleh ibadah lama. Ini pernah sahabat Nabi soal kepada Nabi SAW. Cuma lebihnya umat Nabi ni, dia banyak amalan yang digandakan pahala. Solat berjemaah 27 kali ganda. Macam-macam ibadah digandakan 10 kali. Kita baca Al-Quran, satu huruf, 10 kebaikan. Allah Ta'ala bagi banyak gandaan. Bulan Ramadan yang lepas ni Zulkaidah dah. Tak tahu ada lagi tak majlis raya ni. Oh, jahannam. Saya nak pergi mengajar dekat masjid Masjid Bandar Teknologi Kajang. Dekat lah kan. Keluar daripada rumah tu 30 jam duduk atas. Lepas pada tu 30 jam tunggu. 30 minit 30 jam apa hal ni? 30 minit tunggu. Lama betul. Sampai orang solat, habis solat maghrib. Pasal penangan bulan Syawal. Majlis terbuka banyak kan. Ni saya harap Zulkaidah tak ada lah kan. Kalau Zulkaidah pun ada, jam teruk. Bangit semenyih ni memang teruk betul jam. Jadi bila kita tengok apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu adalah yang terbaik. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bagi pada kita satu ganjaran yang sangat besar. Khairun min alfi syahr. Satu malam yang baik, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. 83 tahun, kalau 10 tahun kita jumpa Lailatul Qadar, bersamaan dengan dekat 900 tahun. 900 tahun. Jadi kalau kita, umur kita, kalau budak yang balik umur 15 dan sekarang umurnya 25, dan setiap tahun dia jumpa malam Lailatul Qadar, seumpama dia telah ibadah 900 tahun. Itu budak yang umur 25 tahun. Ni bapak budak ni macam mana? Berapa kali dah jumpa Lailatul Qadar ni kan? Itulah lebihnya umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hukum mustahik dan bukan dengan hukum lazim, kerana tiada wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu, dan tiada tasawur daripada Allah Ta'ala itu zalim. Kalau katalah kalau kata Allah Ta'ala memasukkan kita, tak payah kata kita ni atas dasar belajar ni. Kalau kata Allah Ta'ala masukkan para Nabi dalam api neraka pun tak dikatakan zalim. Tak dikatakan zalim. Sebab tu tidak dikatakan zalim. Kenapa? Kita dah bahas sebelum ni. Zalim ada dua makna. Satu dengan makna Allah meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Yang kedua dengan makna mengguna sesuatu yang bukan milik dia. Pertama, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu tak berlaku pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tu maha mengetahui, dia letakkan sesuatu pada tempat dia dah. Dan tak berlaku juga zalim dengan makna kedua, menggunakan ataupun menjadikan sesuatu bukan miliknya. Tak berlaku kerana kita ni milik dia. So kita ni milik Allah. Allah nak buat macam mana, terpulang pada Allah Ta'ala. Tidak dikatakan zalim. Itu di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma ana bizzallamin lil abid, tidaklah aku menzalimi hamba-Ku. Tidak dikatakan zalim. Dan tiada wajib bagi Allah Ta'ala itu atas seseorang sesuatu hak. Tidak berlaku seseorang itu mempunyai hak ke atas Allah Ta'ala. Kita ada orang berhutang dengan kita, maknanya kita berhak tuntut hutang ni. Ada orang janji, macam isteri kita janji, janji nak masak tom yum esok. So kita berhak minta tuntut janji tu. Jadi makna minta tuntut tu berhak lah. Allah tak ada orang yang berhak tuntut hak ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak layak menuntut atas pahala daripada amalnya, melainkan Allah Taala memberikannya sebagai anugerah dan rahmatnya sahaja. Wallahu a'lam. Sambung balik bulan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.